Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على نبي الكريم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Ramadan dan seterusnya membuka peluang pahala besar melalui puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah tanda kasih dan sayang Allah kepada hamba-hambanya yang ingin terus istiqamah selepas Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahri." Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran dia, puasa Ramadan tambah dengan puasa 6 Syawal, pahala puasa setahun penuh. Seumpama macam kita puasa setahun penuh. Walaupun Ramadan kita hanya puasa 30 hari saja. Tapi bila kita tambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seumpama ganjaran pahala yang kita dapat seperti mana kita berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah. Masya Allah, itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Sesiapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali ganda pahala. Allah kata siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan gandakan berapa? Allah akan gandakan 10 kali ganda. Jadi apa yang dirumuskan oleh para ulama, iaitu seperti mana contohnya puasa Ramadan 30 hari. Kan sehari kalau ganda 10. 30 hari kali 10 berapa? Jadi 300 hari. Dan puasa 6 Syawal 6 hari kali dengan 10 berapa? 60. Bermakna 360 hari. Itu yang jadi pahala tu seperti mana kita berpuasa sepanjang tahun. Ramadan kalau kali dengan 10 dah 300. 6 hari bulan Syawal kali dengan 10 jadi 60. Jadi semua berapa? 360 hari. Itulah bermakna puasa kita tu seperti mana kita berpuasa sepanjang tahun. Seterusnya, apakah tanda puasa Ramadan kita diterima? Apa tanda dia? Dia ada tanda puasa kita ni Allah terima ataupun Allah tak terima. Baik. Para ulama sebut. Ini apa yang disebutkan oleh para ulama. Antara tanda amalan diterima ialah seseorang terus melakukan kebaikan selepasnya. Kalau Ramadan ni kita cuma puasa Ramadan saja, kita cuma istiqamah dalam bulan Ramadan, kita semayang di masjid, kita cuba semayang berjamaah, semayang subuh, semayang maghrib, isyak, tarawih, kita semayang di masjid. Tapi bila habis saja Ramadan, semayang kita duk buat di masjid tu dah tak ada dah, dah tak pi dah. Itu tanda dia puasa dia, amalan yang dibuat di bulan Ramadan tu Allah tak terima. Sebab kalau Allah terima amalan dia, sekiranya dia duduk pergi masjid bila bulan Ramadan dia pulun baca Quran,
Tapi bila selepas main raya, baca Quran dia ke mana? Semayang berjemaah di masjid dia ke mana? Sedekah dia ke mana? Dia pula bulan puasa je. Lain daripada bulan Ramadan, dia dah tak buat. Itu apa yang disebutkan oleh para ulama. Sekiranya kalau kita nak tahu amalan dia diterima ataupun tidak, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Baik, kemudian bukti cinta kepada ibadah bukan sekadar musim. Makna kata kita buat puasa 6 ni kerana kita cintakan kepada ibadah, bukan kerana kita duk tengok jiran kita puasa, kita nak puasa. Orang kampung kita puasa, kita nak puasa. Kawan kita puasa. Kita puasa ni pasal sebab dah orang-orang pakat puasa. Kalau aku tak puasa, kalau orang tanya, hang tak puasa 6 ke? Lagi kok malu pula. Memang puasa 6 ni bukan satu puasa yang wajib. Bukan satu benda yang sangat dituntut dalam agama. Tapi kalau kita buat, kita dapat pahala seperti mana yang disebutkan tadi. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta. Maka beristiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kita istiqamah. Apa amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan? Kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita semayang berjemaah di masjid, kita buat amal kebaikan, kebajikan. Itu kita teruskan sampai habis sepanjang tahun, bukan hanya Ramadan. Lepas tu kita sambung pula puasa 6 di bulan Syawal. Baik, macam mana kaedah kita nak melaksanakan puasa 6 ni? Dia ada kaedah dia. Puasa 6 ni kita boleh buat secara berturut-turut. Kalau kita nak puasa macam setiap hari, kan? Hari pertama start daripada 3 Syawal, 4 Syawal tu kita nak buat terus sampai 6. Ataupun kita nak selang-seli pun tak apa, selagi mana belum habis bulan Syawal. Tapi mesti buat dalam bulan Syawal. Tak sah kalau sekiranya kita puasa selain daripada bulan Syawal. Walaupun ada pandangan yang mengatakan sah. Walaupun memang ada pandangan yang kata boleh. Tapi pandangan yang kuat mengatakan tak boleh. Kalau nak puasa 6 ni hanya dikhususkan dalam bulan Syawal saja. Baik, jadi sebagai penutup, Ramadan melatih kita. Ramadan ni Allah latih kita. Syawal menguji kita. Allah uji kita. Jika kita mampu berpuasa sebulan kerana Allah, sebulan kita mampu nak puasa, maka 6 hari tambahan ini terlalu kecil untuk kita tinggalkan berbanding ganjarannya. Sikit sangat sebulan kita boleh puasa. Takkan 6 hari kita tak boleh puasa. Kan? Jadi, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dalam bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menyempurnakannya dengan puasa 6 di bulan Syawal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.